Saya rasa ramai dah salah anggap pasal jam Coros baru ni. Coros Nomad. Nomad. Yelah, dia tulis kat situ jam outdoor. Lepas tu gambar orang memancing pula. Orang dah confused. Jam ni untuk pemancing ke? Trail runner boleh pakai ke tak? Runner boleh pakai ke tak? Cyclist boleh pakai ke tak jam ni? Sebenarnya, semua orang boleh pakai jam ni. Jadi untuk tahu detail mengenai jam ni atau review penuh mengenai Coros Nomad ni, anda kena tonton video ni sehingga habis. Pertama sekali kita pergi dengan pilihan warna. Untuk saya punya model ni, warna dark grey. Kemudian dia ada warna brown dan juga warna green. Kalau tanya saya suka yang warna green atau warna hijau tu. Tapi fikirkan balik, bila nak meshkan dengan tali, saya rasa dark grey ni antara warna yang selamat. Jadi kalau kita pakai tali warna yang terang, masih boleh mesh. Kalau warna hijau tu, kita pakai tali warna lain, dia macam pelik sedikit. Tapi kalau anda nak guna tali original, saya rasa yang green tu cantik. Okey, untuk reka bentuk, first kali, jam ni ada perubahan yang ketara. Kalau anda tengok design dia ni, hampir sama dengan Garmin Instinct. Saya tak tahu kenapa dia buat sama, tapi still okey pada saya sebab dia nampak fresh. Jauh berbeza dengan model-model sebelum ni. Kalau kita tengok Apex, Pace dan juga Vertix, model tu atau dia punya reka bentuk pada saya okey. Cuma yang ni dia lain sikit lah. Jadi kita macam ada pilihan yang lain dan design yang lebih fresh. Okey, untuk dia punya butang pula, ada butang tambahan. 3 butang sekarang ni. 1 tombol, kemudian ada butang lap atau butang back. Dan sekali ada juga butang action button. So, butang action button ni kita boleh gunakan untuk buat beberapa setting atau tetapan. Macam saya gunakan untuk akses kepada map semasa aktiviti. Jadi, lebih mudah untuk pergi kepada topo map atau offline map semasa aktiviti. Untuk tali pula, tali dia bukan saiz yang biasa. Tali dia 24mm. Jadi, agak besar sedikit. Saya tak cari lagi dekat Shopee sama ada tali lain atau tidak. Setakat ni saya memang pakai tali original. Jam ni pun sedikit besar, 47.8mm. Mungkin agak besar sedikit untuk perempuan. Kalau kat pergelangan tangan saya ni 165mm. Dia lebih kurang macam ni lah. Kalau untuk perempuan yang tangan lebih kecil, mungkin jam ni akan nampak besar sedikit. Kemudian untuk berat dia pula 61 gram sahaja. Saya pakai memang tak rasa berat sangat. Berbanding saya pakai dengan Vertix yang sebelum ni, memang saya rasa agak berat. Yang ni lebih ringan dan lebih terletak pada saya punya pergelangan tangan. Untuk binaan pula, dia menggunakan fiber reinforced polymer dengan aluminium alloy. Untuk skrin pula, dia menggunakan third generation 1.3 inci MIP screen. Dia bukan AMOLED screen, tapi dia lebih cerah berbanding model-model sebelum ni. Kita boleh tengok perbezaan dengan model Coros Space 3 ni. Boleh nampak yang Coros Nomad ni lebih cerah dan lebih menarik. Untuk dia punya screen protection, dia menggunakan hardened mineral glass. Dia bukan sapphire glass. Tapi untuk penggunaan saya setakat ni tak ada calar. Tambahan pula bezel ni agak tinggi. Jadi dia protect dia punya screen. Kita tak boleh nafikan yang map dekat MIP screen ni dia tak cantik seperti AMOLED screen. Ni contoh paparan dekat Nomad. Dan ini contoh paparan dekat Pace Pro. So warna purple. Lebih striking lah. So kalau nak tengok kat sini lagi sedap tengok. Cuma yelah AMOLED screen bateri tak setahan MIP screen. Yang ni tak ada masalah pun. Sekarang ni kita terus cahaya matahari, skrin dia masih boleh nampak dengan jelas. Kita dekat kawasan yang terlindung, skrin dia okey, nampak dengan jelas. MIP skrin ni best dia, cahaya terang ke cahaya malam ke, skrin dia tak terganggu. So boleh nampak dengan jelas. Ni Coros Space Pro AMOLED screen. Ada glare pula. Kemudian Coros Nomad juga ada penaik tarafan dekat dia punya optical heart rate monitor. Kalau anda nampak dekat sini, optical heart rate monitor untuk Coros Nomad ni dia ada perubahan dekat dia punya saiz LED. Saiz LED dekat sini nampak lebih besar berbanding dengan Coros Space Pro.
Fungsi-fungsi lain sama sahaja, ada ECG, ada optical heart rate monitor, kemudian ada pemantauan oksigen dalam darah atau SpO2. Untuk ketepatan heart rate monitor, kita akan sentuh dalam bab seterusnya. Seterusnya, untuk Coros Nomad, dia ada widget tambahan iaitu widget temperature, kemudian wind atau angin, ada bacaan barometer. Seterusnya ada informasi mengenai tide level dan juga moon. Kemudian yang paling menarik dekat sini ada widget Soluna. Yang ni tak silap saya, ni menunjukkan waktu di mana ikan makan. Yang hijau ni waktu ikan kerap makan. So, kalau yang mancing laut boleh gunakan widget ni. Tapi saya tak pasti berapa tepat benda ni. Saya tak pernah memancing laut. Jadi adakah anda seorang pemancing laut, anda gunakan widget ni, anda boleh tinggalkan dekat ruang komen. Untuk widget-widget lain, sama sahaja dengan model sebelum ni. Dia ada daily activity, ada calorie burn dalam masa 7 hari, kemudian ada activity kita dalam masa 7 hari juga. Kemudian kita punya step dalam 7 hari. Kemudian ada widget running fitness dan juga race predictor. Cycling FTP, ada training load, kemudian ada training load dan juga intensity distribution. Ada training status, ada recovery info, ada sleep analysis, kemudian ada daily stress, ada overnight HRV, kemudian weather widget, sun movement, barometer, elevation, heart rate, previous activity dan notification. Okay, sekarang dekat Sempang Y. So kita nak mark. Kita boleh tekan kat sini. Kita boleh pin current location. Boleh letak voice pin. Okay. Sempang Y Imut. Sempang Y Imut. So dekat jam dia akan masuk dalam jurnal lah. So kalau nampak dekat sini ada marking voice note. Kita boleh guna juga untuk benda lain. Contoh kita nak pin water ke, boleh save, atau nak letak voice pun boleh. Kita save saja. So nanti dekat journal dia akan masuk lah. Sempang Y Imut. Sempang Y Imut. Seterusnya untuk pilihan sukan. Untuk pilihan sukan, Coros Nomad ni dia special sebab dia ada sukan fishing. Dia ada boat fishing, kemudian ada inshore fishing, offshore fishing, kayak fishing, boat fishing, shore fly fishing, kemudian dia ada sukan-sukan yang lain. Jadi anda jangan khawatir. Memanglah dia cakap jam ni untuk pemancing, tapi fungsi sukan yang lain masih ada. Tambahan pula, hanya dia saja yang ada fungsi fishing. Kalau anda beli Coros Face Pro ni, dia ada fungsi sukan, tapi dia tak ada fungsi fishing. Jadi yang Nomad ni, kalau ikutkan dia lebih banyak pilihan sukan. Sukan-sukan yang macam biasa kita buat tu confirm ada lah. Macam trail running, semua dia ada. Basic navigation, semua ada. Offline map, detail untuk offline map tu semua ada. Tapi saya nak tunjuk dekat anda macam mana contoh penggunaan untuk fishing ni. Sebentar, sekiranya anda dah tonton video ni sehingga part ni, mana anda suka dengan video saya. So, untuk beri sokongan kepada saya, jangan lupa subscribe channel ni. Sebab subscribe ni penentu channel ni punya grow. Sebab lagi banyak subscriber, lagi mudah untuk saya influence brand untuk bagi jam dekat saya untuk buat review. So, kita sambung semula kepada video. So, kita nak demo shore fishing. Shore fishing ni saya rasa sesuai untuk mancing tasik atau laut yang mana kita berada dekat darat. Boleh start aktiviti bila GPS dah lock. So ada data screen time of the day. Kemudian ada cache, ada heart rate. Kemudian ada speed. Seterusnya ada distance dan juga activity time. So dia ada juga widget seperti temperature. Kemudian ada widget wind speed. Ada widget barometer. Dan tide level dan juga moon. So, katalah anda dapat ikan atau anda nak save spot, anda boleh guna dekat sini, anda boleh save spot.
Tapi kita nak save, kita dah dapat ikan. Contohlah dah dapat ikan. Kita boleh save cache kat sini. So dekat jam dia akan paparkan kita dah cache satu ikan. Anda boleh letak juga voice pin atau pin sahaja. Contoh kita nak letak voice pin, bolehlah tinggalkan note. Macam contoh kita nak cakap, okay ni pot baik, ada ikan banyak. So boleh save dan nanti dia akan tunjuk dalam journal selepas kita tamat aktiviti. Kalau nampak dekat sini, kita dah ada satu cache. So terpulang cara macam mana anda nak gunalah. Anda boleh save anda punya cache, anda boleh pin pot memancing yang best. Kemudian bila dah habis, boleh tengok dekat paparan journal atau aktiviti data selepas. Atau anda boleh tengok selepas anda sync dekat aplikasi Coros. Okay, untuk offline map, Coros Nomad ni dah lebih detail. Kalau anda nampak dekat sini, ada info kawasan atau point of interest. Macam ni Bukit Wawasan. Ada info lah, Bukit Wawasan. So, bila kita zoom out, nampak dia hilang pula. Nampak tak? Permitted loop. Loop yang dibenarkan. Permitted loop. Untuk map ni kita boleh kata agak detail lah. Kalau nampak line putus-putus tu kira season trail atau existing punya laluan lah, laluan yang sedia ada. So katalah anda tersasar, kalau anda nampak line putus-putus tu maksudnya laluan tu pernah dilalu atau laluan yang aktif lah. Macam ni. Ni laluan kita cuba lalu lah. Untuk water point, okay, kat sini ada sungai. Kat jam pun nampak lah ada sungai. So Coros Nomad punya map boleh kata agak detail lah. Season stream atau sungai akan nampak dalam offline map. Untuk jangka hayat bateri, untuk kegunaan harian, untuk smartwatch, jam ni boleh bertahan selama 22 hari. Kemudian untuk aktiviti GPS, setting all system, jam ni boleh pergi selama 50 jam. Kalau anda gunakan tetapan dual band frekuensi, jam ni boleh bertahan selama 34 jam. Untuk dia punya satellite mode, dia hanya ada dua sahaja. Anda boleh tukar dekat sini, all system atau dual frekuensi. Jangan risau, sekiranya anda melakukan aktiviti, bateri dah nak habis, anda boleh tukar kepada all system. Hanya perlu pergi kepada control center ni dan boleh buat penukaran. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Dekat sini saya ada 3 model jam tangan Coros. Warna merah adalah Nomad. Kemudian warna biru adalah Pace 3. Seterusnya warna hijau adalah Coros Pace Pro. Kita bermula dekat sini. Kalau anda nampak kesemua jam ni pada awal dia, laluan dia lebih kurang sama saja. Kita nak tengok Nomad dan juga Pace Pro sebab kedua-dua ni merupakan jam yang terkini dan premium daripada Coros. Dekat sini saya boleh katakan accurate. Corner ni accurate, tak ada masalah. Sini pun okey. Sini masih okey. Okey, dekat sini mula kawasan bangunan tinggi. Ni bangunan tinggi The Ark Cyberjaya. Kalau anda nampak Coros Pace Pro warna hijau ni, dia cantik. Nomad warna merah, pada saya pun okey sahaja. Dia tak bersilang dengan dia punya ni. Dia ikut dekat sini, saya memang lari dekat sini, saya pusing. Untuk pengetahuan anda semua, saya buat dual loop, jadi garisan dia ada banyak sedikit. So dekat sini kita boleh nampak tak ada masalah, dia punya curve tu pun okey, dia tak ada berpusing. Ni pun kawasan tinggi juga. Kalau nampak Pace 3 dia dah terkeluar sedikit. Manakala Nomad dan juga Pace Pro okey sahaja dekat sini.
pun okey. Kemudian saya belok sini. First loop, settle. Kemudian saya buat loop kedua. Kita nak terus pergi kepada dekat sini, Mutiara Ville Tower A ni. Ini memang kawasan yang bangunan tinggi. Ni bangunan tinggi, bangunan tinggi. Sini pun bangunan tinggi. Kalau nampak dekat sini, Nomad, okey sahaja. Tak ada masalah. Tengok. Dia punya pusingan ni pun cantik. Sama juga Coros Space Pro dan juga Coros Space 3. So, untuk GPS, saya rasa tak ada masalah. Nomad ni boleh kata baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada ketepatan heart rate monitor. Dekat sini kita ada 3 device, Nomad, Space 3 dengan H10 atau Polar H10. Kemudian kita ada Space Pro. Untuk pengetahuan anda semua, Nomad ni dia punya heart rate monitor baru, dia besar dia punya LED berbanding Space Pro. Jadi kita punya reference device adalah Polar H10. Polar H10 kita dekat sini dia warna purple, Nomad warna merah, Coros Space Pro warna orange. Kalau nampak dekat sini, sekilas pandang, kita boleh katakan yang Nomad punya bacaan ni agak okey. Kalau kita tak zoom lagi, memang nampak cantik sahaja dekat sini. Boleh katakan ketiga-tiga model ni, Nomad, Space Pro dan juga H10 lebih kurang sama. Okey, sekarang kita cuba zoom untuk bahagian awal ni. Kalau nampak pun, dia tak ada perbezaan yang ketara. Nampak, bacaan dia sama saja. Ni untuk larian ya. Nampak, sama sahaja. Mungkin sini 151, 150. Tapi lain-lain sama. Ni dia naik 155, 154. Perbezaan dia hanya, kalau nampak dekat sini, hanya satu mata sahaja. Boleh katakan agak accurate juga untuk Nomad ni. Perbezaan pun satu mata juga dekat sini. Jadi untuk optical heart rate, untuk kegunaan larian, saya rasa tak ada masalah, accurate sahaja. Okey, kita pergi dengan harga jam. Harga jam ni adalah RM1,699. Harga dia lebih kurang sama dengan Coros Space Pro. Jadi kesimpulan dia, adakah jam ni sesuai untuk anda? Atau jam ni sesuai untuk siapa? Runner for sure boleh pakai. Pemancing atau orang yang suka memancing. Jam ni merupakan jam yang sesuai untuk anda juga. Kalau sebelum ni orang selalu tanya saya, bang, jam untuk pemancing ada tak? Sekarang dah ada jam yang betul-betul dibuat untuk orang memancing. Tapi jangan risau kalau anda bersukan juga. Katalah anda memancing, anda bersukan, anda buat running, buat trail running, jam ni pun sesuai dengan anda. Ini kerana jam ni memang ada fungsi memancing, kemudian dia ada fungsi sukan yang sama dengan jam tangan Coros yang lain. Cuma saya rasa cara penggunaan tu terpulang kepada anda. Saya dah tunjukkan apa kebolehan yang ada pada jam ni. Contoh, biasanya orang mancing ni dia akan save spot yang tempat menarik kan. Contoh kalau anda mancing dekat laut, anda tahu pot ni banyak ikan, anda boleh save dekat jam. So akan datang kalau nak pergi, boleh gunakan tempat yang anda save tu untuk pergi semula ke kawasan tersebut. Untuk trail running pula, saya boleh katakan jam ni dah cukup baik. Dia punya berat pun just nice. Kemudian dia punya build quality pun cukup tahan lasak. Paparan info jalan sudah ada. Kemudian point of interest pun sudah ada. So boleh katakan jam ni punya offline map dah cukup baik. Cuma saya rasa fungsi mic tu mungkin boleh ditambah pada masa akan datang. Sebab setakat ni dia hanya boleh guna untuk voice pin sahaja. Mungkin Coros boleh explore sebagai voice note. Atau boleh digunakan juga sebagai panggilan untuk features. Contoh macam anda boleh gunakan mic tersebut untuk call MP3. Macam contoh anda nak dengar lagu, tekan pada tu, open MP3. Jam boleh buka terus. Instead of kita pergi
buka muzik untuk ni. Saya harap ada fungsi AI atau Artificial Intelligence dekat jam ni pada masa akan datang. Last sekali, mungkin orang akan tanya, adakah jam ni atau Pace Pro? Kalau anda tak kisah dengan MIP screen, saya rasa jam ni terbaik untuk anda. Ini kerana MIP screen dia pun terang sebenarnya. Dan katalah anda trail runner, bateri dia pun dah cukup baik. Dengan MIP screen, dia punya bateri lebih lama berbanding Coros Pace Pro. Cuma ada jam terbaru daripada Coros akan keluar pada minggu hadapan. Jadi persoalan jam mana yang lebih elok akan bertambah untuk saya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Apa pun, lari dulu, baru cerita.